Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Cikgu Harlina. Pada hari ini, kita akan mempelajari tajuk pola keselarasan vokal. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tajuk pola keselarasan vokal dalam mata pelajaran Bahasa Melayu STPM semester 1. Tajuk ini merupakan salah satu aspek penting dalam sistem ejaan Bahasa Melayu kerana membantu kita memahami cara penggunaan vokal yang betul dalam sesuatu kata dasar. Marilah kita IKUTI pembelajaran ini dengan teliti. Pada akhir pembelajaran ini, pelajar diharapkan dapat mencapai beberapa hasil pembelajaran. Pertama, mengenal pasti konsep keselarasan vokal. Kedua, mengenal pasti pola keselarasan vokal serta pola kekecualiannya. Ketiga, menyatakan pola-pola keselarasan vokal dan kekecualiannya dengan tepat. Keempat, mengenal pasti perkataan yang mematuhi pola tersebut. Akhir sekali, memberikan contoh perkataan yang menepati pola keselarasan vokal dan juga pola kekecualiannya. Keselarasan vokal merujuk kepada keserasian atau kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata dalam sesuatu kata dasar. Dalam sistem ejaan Bahasa Melayu, keselarasan ini melibatkan dua suku kata, iaitu suku kata berakhir dan suku kata akhir tertutup. Pemahaman terhadap konsep ini amat penting bagi memastikan ejaan sesuatu perkataan adalah tepat mengikut sistem ejaan Bahasa Melayu standard. Dalam Bahasa Melayu, terdapat 18 pola keselarasan vokal dan 18 pola kekecualian keselarasan vokal. Kesemua pola ini menjadi panduan dalam menentukan padanan huruf vokal yang sesuai antara suku kata berakhir dengan suku kata akhir tertutup. Melalui penguasaan pola-pola ini, pelajar akan lebih mudah mengeja perkataan dengan betul. Berikut merupakan 18 pola keselarasan vokal dalam Bahasa Melayu. Pola-pola tersebut ialah A dengan A dengan I, A dengan U, A dengan U, A dengan I, A dengan I, I dengan U dengan I, U dengan I, U dengan I, I-taling dengan I-taling, I-taling dengan A, I-taling dengan A, I-taling dengan O dengan O dengan A, O dengan I-taling, I-pepet dengan A, I-pepet dengan I, dan I-pepet dengan I, dan I-pepet dengan U. Kesemua pola ini digunakan sebagai panduan dalam mengeja kata dasar yang mempunyai dua suku kata. Dalam slide ini dipaparkan beberapa contoh pola yang melibatkan vokal A dan I. Bagi pola A dengan I, contohnya ialah asap, barang, dan sarapan. Bagi pola A dengan I, contohnya ialah asing, bapil, dan selasih. Bagi pola A dengan U, contohnya ialah angguk, bakul, dan lembayung. Seterusnya, pola A dengan I mempunyai contoh seperti itik, gigit, dan selisih. Bagi pola I dengan A, contohnya ialah ikan, girang, dan perintang. Manakala, pola I dengan U dapat dilihat melalui perkataan ikut, minum, dan pelindung. Seterusnya ialah pola yang melibatkan vokal U dan I-taling. Bagi pola U dengan A, contohnya ialah urat, tulang, dan belukar. Pola U dengan I pula mempunyai contoh seperti upih, kulit, dan prajurit. Untuk vokal A-taling, pola A dengan A dapat dilihat melalui perkataan ejek, senteng, dan selekeh. Manakala pola I dengan A mempunyai contoh seperti enak, segak, dan selempang. Bagi pola I dengan O, contohnya ialah ekor, bengkok, dan seleko. Pada slide terakhir ini, kita melihat contoh pola yang melibatkan vokal O dan I pepet. Bagi pola O dengan O, contohnya ialah otot, golong, dan pelosok. Pola O dengan A pula mempunyai contoh seperti otak, botak, dan gelombang. Bagi pola O dengan I-taling, contohnya ialah objek, conteng, dan pengorek. Seterusnya ialah pola yang melibatkan I pepet. Bagi pola I pepet dengan O, contohnya ialah embun, pegun, dan temenggung. Pola I pepet dengan I pula mempunyai contoh seperti emping, percik, dan peresih. Manakala pola I pepet dengan A mempunyai contoh seperti emas, lebah, dan gelembung. Sebagai rumusan, penguasaan pola keselarasan vokal membantu kita mengeja perkataan Bahasa Melayu dengan tepat mengikut sistem ejaan yang standard. Sekian, terima kasih.